Aku dapat hamper lah. Alah, aku pun dapat. Orang yang bagi tu biasa berurusan dengan aku di pejabat. Tapi, boleh ke terima? Biasalah, hadiah sempena raya. Kau jangan main terima je. Sebagai penjawat awam ni, kena hati-hati sikit. Takut ada udang sebalik batu. Jika anda ragu-ragu tentang hadiah, hubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di 019-6103 untuk maklumat lanjut. Bersama lakukan perubahan, perangi rasuah. Tahukah anda, SPRM bebas menyiasat siapa saja tanpa berujuk atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Setiap aktiviti SPRM akan dipantau 5 badan khas yang dibentuk secara undang-undang dan pentadbiran sebagai mekanisme semak dan seimbang bagi menjamin SPRM bebas dan telus. Laporan tahunan SPRM juga akan dibentang di Parlimen dan dihebahkan kepada rakyat. Maklumat ini saya dapati daripada www.sprm.gov.my. Saya sudah layari. Anda pakai mana? Jika anda ingin melaporkan kegiatan rasuah, pastikan maklumat laporan anda itu adalah tepat. Hubungi talian bebas tol SPRM di 1888 6000 atau layari www.sprm.gov.my atau datang ke mana-mana pejabat SPRM di seluruh Malaysia. Saya Safwan Sawi, wartawan penyiaran TV3 untuk Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Mitos atau fakta. Saya hanya terima hadiah sebagai tanda penghargaan, bukan rasuah. Hadiah boleh dianggap rasuah jika ia bertujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan anda dalam kapasiti rasmi. Penjawat awam contohnya perlu mematuhi garis panduan tertentu untuk menerima hadiah, seperti melaporkannya kepada pihak atasan. Aku dapat hamper lah. Alah, aku pun dapat. Orang yang bagi tu biasa berurusan dengan aku di pejabat. Tapi, boleh ke terima? Biasalah, hadiah sempena raya. Kau jangan main terima je. Sebagai penjawat awam ni, kena hati-hati sikit. Takut ada udang sebalik batu. Jika anda ragu-ragu tentang hadiah, hubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di 019-6103 untuk maklumat lanjut. Bersama lakukan perubahan, perangi rasuah. Mitos Atau fakta. hanya pemberi rasuah yang akan dihukum. Penerima tidak akan dikenakan tindakan. Kedua-dua pemberi dan penerima rasuah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009, kedua-duanya boleh dihukum dengan penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000, mana yang lebih tinggi. Tahukah anda, SPRM bebas menyiasat siapa saja tanpa berujuk atau dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Setiap aktiviti SPRM akan dipantau 5 badan khas yang dibentuk secara undang-undang dan pentadbiran sebagai mekanisme semak dan seimbang bagi menjamin SPRM bebas dan telus. Laporan tahunan SPRM juga akan dibentang di Parlimen dan dihebahkan kepada rakyat. Maklumat ini saya dapati daripada www.sprm.gov.my. Saya sudah layari. Anda pakai mana? Jika anda ingin melaporkan kegiatan rasuah, pastikan maklumat laporan anda itu adalah tepat. Hubungi talian bebas tol SPRM di 1888 6000 atau layari www.sprm.gov.my atau datang ke mana-mana pejabat SPRM di seluruh Malaysia. Saya Safwan Sawi, wartawan penyiaran TV3 untuk Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Aku dapat hamper lah. Alah, aku pun dapat. Orang yang bagi tu biasa berurusan dengan aku di pejabat. Tapi, boleh ke terima? Biasalah, hadiah sempena raya. Kau jangan main terima je. Sebagai penjawat awam ni, kena hati-hati sikit. Takut ada udang sebalik batu. Jika anda ragu-ragu tentang hadiah, hubungi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di 019-6103 untuk maklumat lanjut. Bersama lakukan perubahan, perangi rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pendengar Mac FM My Anti-Corruption Channel. Terima kasih kepada anda, saya ucapkan kepada pendengar dan juga penonton yang sedang menonton di TikTok rasmi SPRM iaitu MACCFM dan juga TikTok dan juga Facebook
SPRM Malaysia. Yang mana belum follow lagi boleh follow kami di TikTok Mac FM dan selamat datang ke slot ataupun program Sembang Tamu di mana saya DJ Mirza selaku penyampai anda pada kali ini akan menemani anda dalam 1 jam lah kita akan bersiaran untuk kupasan topik yang cukup hangat dan sangat relevan lah dengan realiti masyarakat kita pada hari ini, iaitu hari Rabu 15 Julai 2026. Jadi berhubung dengan topik kita, kita sering melihat pelbagai inisiatif kutipan dana yang dilakukan di media sosial sama ada untuk tujuan kebajikan, bantuan kewangan, kemanusiaan maupun pembangunan komuniti undangan di Malaysia. Jadi bersama kita hari ini iaitu yang berbahagia Datuk Yaakob bin Mohamed Sam, pengamal undang-undang yang juga merupakan mantan hakim Mahkamah Rayuan. Selamat datang Datuk ke Konti Mac FM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih Mirza. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada 2 lagi DJ yang bersama kita pada pagi ini, DJ Bella, DJ Aura. Ya, terima kasih Datuk di atas kesediaan hadir walaupun dalam kesibukan dalam tugasan harian. Jadi untuk makluman pendengar dan juga penonton, Datuk pernah berkhidmat sebagai hakim Mahkamah Rayuan dan kini masih lagi berada dalam dunia perundangan lah sebagai peguam bela dan juga peguam cara Datuk. Ya, benar begitu. Mungkin boleh Datuk, kita start terus lagi Datuk. Ya, boleh Datuk ceritakan serba sikit berkenaan dengan latar belakang Datuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar, penonton-penonton baik di FB dan juga di TikTok untuk sesi program tamu oleh SPRM pada pagi ini. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada SPRM kerana menjemput saya untuk menjadi tamu pada pagi ini dengan topik yang sangat bagus, topik yang boleh dikatakan sebagai topik yang current, terkini, berkaitan dengan pungutan derma atau pungutan dana awam oleh NGO-NGO. Saya juga ucapkan terima kasihlah kepada semua ketiga-tiga DJ lah yang ada bersama saya pada pagi ini. Saya tidak asing lagi kepada SPRM. Saya pernah berkhidmat di SPRM sebagai pengarah perundangan dan pendakwaan tahun 2000 hingga 2003. Dibangun, ketika itu SPRM di bangunan lama di Pasar D. Kemudiannya saya juga banyak mewakili SPRM ke conference persidangan antarabangsa, termasuk 8 kali saya mewakili SPRM mengetuai delegasi semasa Convention United Nations, Convention Against Corruption United Nations, UNCAC. Nah, hinggalah konvensi itu ditandatangani oleh kerajaan Malaysia. Saya terlibat sebagai ketua delegasi SPRM. Kemudian saya juga terlibat sebagai ahli semasa ini Asia Pacific Action Plan on Combating Corruption. Saya juga pergi sampai ke Manila dan Tokyo lah untuk dokumentasi Asia Pacific punya anti-corruption. Dan sekarang ni saya walaupun telah lama meninggalkan SPRM, saya masih menjadi alumni kepada SPRM. Jadi saya bukanlah orang asing lah kepada SPRM. Dalam pengalaman saya berkhidmat dalam kerajaan selama 42 tahun. 26 tahun dengan Jabatan Peguam Negara dan 15 tahun 2 bulan 8 hari sebagai Hakim Mahkamah Tinggi dan Hakim Mahkamah Rayuan. Jadi dalam semasa perkhidmatan di Jabatan Peguam Negara selama 26 tahun itu dalam pelbagai jawatan kapasiti, saya ada TikTok saya sendiri. Boleh follow TikTok atau? Boleh follow TikTok saya sendiri dan saya juga profile dalam TikTok saya tentang career saya dalam TikTok saya. Ada juga perkongsian dekat situ tu. Ada juga perkongsian di situ kan. Ada special masa persaraan saya mereka menyediakan video persaraan saya oleh ini kehakiman oleh judiciary.
Jadi boleh juga menonton di situ, dapat melihat detailnya jawatan-jawatan yang pernah saya pegang semasa saya berkhidmat dalam kerajaan. Jadi saya boleh mengatakan bahawa saya ni agak memang mahir dalam undang-undang. Bukan mengangkat bakul lah ya. Memang saya mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang perundangan, dalam bidang pendakwaan dan juga dalam penasihatan perundangan. Dan sekarang saya beramal. Selepas setahun, saya bersara 2024, saya mengambil kesempatan untuk berehat setahun, complete rest, dan selepas itu saya menceburi bidang perundangan, beramal sebagai peguam cara dan peguam bela di firma saya hingga hari ini. Firma sendirilah. Ya, firma sendiri. So, dan sekarang ni memang sibuk lah. Sibuk lah. Kebanyakannya kes yang firma saya ambil lah kes yang berkaitan dengan komersial. Ya. Sangat menarik Datuk berkenaan dengan ya. latar belakang Datuk. Memang kita tahulah memang bila dah menjadi mantan hakim Mahkamah Rayuan ni memang banyaklah sumbangan ataupun jasa dia. Mungkin saya nak tambah sikit Datuk. Saya punya latar belakang Datuk ni lah. Datuk pernah menulis 900 penghakiman bertulis. Kalau salah betul tu. Dan telah menulis 299 alasan penghakiman. Itu berdasarkan kes-kes yang Datuk handle lah sebelum ini. Sepanjang saya berkhidmat sebagai hakim tu lah, 8 tahun 2 bulan 8 tahun 2 bulan sebagai hakim. Maksud saya 15 tahun 2 bulan 8 hari yang saya sebut tadi. Saya telah menulis lebih daripada 900 penghakiman bertulis dan juga yang dilaporkan dalam jurnal lebih kurang dalam 200, hampir 300 lah dilaporkan dalam jurnal undang-undang yang menjadi rujukan di mahkamah. Sebab itu dipanggil sebagai kes authority lah, kes rujukan. Jadi Datuk, berbalik kepada topik perbincangan kita hari ini, perkongsian, boleh Datuk beri pandangan sebagai orang yang arif, bagaimana ataupun bilakah kutipan bantuan kewangan, dana dan sumbangan ini boleh menjadi jenayah, kesalahan jenayah? Okey, kita di Malaysia ni, kita ambil secara dulu ya, rangka tentang persatuan ini. Kita mempunyai seluruh Malaysia mempunyai persatuan berdaftar lebih kurang 90,000 persatuan berdaftar. 90,000. Baik berdaftar mengikut jenis masing-masing ya. Tapi daripada 90,000 itu 32,000 lebih persatuan adalah didaftarkan bagi tujuan-tujuan kebajikan. Ya. Selain daripada persatuan-persatuan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan tahun 1966, terdapat juga entiti-entiti lain yang juga boleh atau beroperasi mengutip dana awam mengikut undang-undang tubuh masing-masing. Itu kita panggil sebagai yayasan. Yayasan-yayasan. Banyak juga orang menubuhkan yayasan-yayasan untuk mengutip dana awam. Jadi yayasan pula ditubuhkan sama ada di bawah undang-undang syarikat ataupun ditubuhkan di bawah undang-undang pemegang amanah pemerbadanan tahun 1952. Itu yayasan. Dan ada juga yang menubuhkan company, syarikat Sdn Bhd, didaftarkan di bawah Akta Syarikat. Jadi ada yayasan yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat, ada yayasan yang didaftarkan di bawah Akta Pemegang Amanah Perbadanan 1952 dan ada juga yayasan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan. Akta Pertuduhan ya. Maksud Akta Pertubuhan. Seperti mana sekarang kita tengok Yayasan Prihatin SPRM. SPRM pun ada yayasan. Yayasan Prihatin SPRM kan untuk kebajikan pegawai-pegawai, anggota pegawai yang berkhidmat dengan SPRM. Yayasan ini ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan 1960. Itu sebagai contoh lah. Dan kita juga ada macam syarikat. Kita pernah dengar Tenaga Nita. Tenaga Nita Sdn Bhd. Yang dulunya diketuai oleh pengasasnya Mendiang Irene Fernandez. Itu Tenaga Nita Sdn Bhd. Didaftarkan di bawah
Undang-Undang Akta Syarikat 2000 ketika itulah 1965. Sekarang tadi pindah undang-undang baru Akta Syarikat tahun 2016. Ya. Dan satu lagi yang saya sebutkan tadi, yayasan di bawah Akta Pemegang Amanah Pemebadanan 1952 itu didaftarkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ya, JPM atau lebih spesifik di bawah bahagian Al-Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Dan satu lagi entiti yang kita panggil persatuan, termasuklah persatuan-persatuan yang mempunyai kegiatan politik, ya, itu didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Jadi kesemua mereka, jika undang-undang tubuh mereka atau perlembagaan mereka sebahagiannya membenarkan mereka membina dana, mengutip dana, ya, mengumpul dana bagi tujuan-tujuan kebajikan, apa-apa saja tujuan untuk education, untuk kebajikan, untuk apa-apa aktiviti lah, kemasyarakatan, ya, yang membolehkan mereka mengumpul dana, maka mereka boleh berbuat demikian, tapi banyak undang-undang yang terpakai kepada mereka sebelum mereka boleh mengumpul dana dan juga dalam mentadbirkan, menguruskan dana yang dikumpul. Ya, jadi itu permulaan yang saya nak letakkan framework di situlah, jenis-jenis entiti yang ada, yang kemudiannya boleh mengutip sama ada dana itu ialah dana awam ataupun dana itu datang daripada pihak-pihak lain. Bila menyebut tentang dana awam ini, kita kena ingat, ya, dana awam ini boleh jadi dia diperolehi direct daripada orang awam. Secara kutipan harian dikolek daripada orang awam, sama ada orang awam itu menyumbang dalam bentuk fizikal, wang tunai, ataupun secara transfer wang melalui kaedah-kaedah elektronik, perbankan, ada yang kita sekarang ni lagi modern. Kita dia ada QR code. Sekarang kita dapat lihat juga kadang-kadang ada orang pergi ke kedai-kedai, bukanlah saya kata mereka itu pengemis, tapi mereka boleh dikatakan sebagai peminta sedekah, ya. Ada yang membawa barang, ada yang tidak membawa barang, dan mereka menggantung pada leher mereka tag iaitu QR. Kalau orang ingin menderma, ya. Kemudian ada juga yang melalui, tak tahu berapa banyak yang melalui e-dompet lah, kan. Jadi banyak sekarang ni pungutan dana bukan sahaja dikolek secara atau dipungut secara fizikal, tapi juga dipungut secara atas talian. Jadi kita akan bincangkan nantilah tentang kerumitan pemakaian undang-undang, permasalahan-permasalahan yang timbul daripada kaedah-kaedah pungutan sedemikian. Yang jadi kalau terima pungutan daripada awam tu memang dia punya tujuan utamalah untuk nak minta dana daripada orang awam tu. Jadi bila dia akan menjadi kesalahan jenayah tu, dekat mana yang akan berlaku tu biasa, Datuk? Okey. Kita pun baru-baru ini kan banyak mendengar tentang insiden-insiden, kejadian-kejadian pengaduan oleh baik orang awam atau pihak-pihak tertentu tentang salah laku penyelewengan terhadap dana awam. Ya. Apabila dana awam dikumpulkan untuk satu-satu tujuan tertentu, tetapi dana awam itu tidak pergi kepada tujuan itu. Sebaliknya, ianya dalam bahasa undang-undangnya misappropriation lah, diselewengkan, ya. Siphon ni perkataan Inggeris juga boleh kata juga macam seolah dia di-hijack, ya, daripada tujuan sebenar. Dia akan menjadi kesalahan satu kalau misalnya pengumpulan dana awam ini tanpa kebenaran. Sebenarnya ada akta berkaitan dengan pungutan derma. Kita ada akta pungutan derma rumah ke rumah dan juga di jalan. Jalan tu ialah jalan raya lah, tahun 1947.
Kalau mengikut akta ini, mana-mana orang yang ingin mengutip dana daripada orang awam, baik di jalan raya, baik dari rumah ke rumah, dan ada juga interpretasi di situ mengatakan melalui apa-apa representasi, maka dia memerlukan satu permit polis untuk membolehkan dia mengutip dana awam. Tapi hingga hari ini, saya belum lagi dengar mana-mana pendakwaan, pertuduhan dibawa kepada mana-mana individu atau kepada atas mana-mana syarikat ataupun kumpulan orang untuk kesalahan memungut dana awam tanpa satu lesen atau permit dikeluarkan oleh pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia. Itu sebenarnya peruntukan itu ada. Akta yang saya sebutkan tadi, iaitu Akta Pungutan Derma Rumah ke Rumah dan di Jalan tahun 1947. Apabila satu-satu dana itu dikumpulkan, kita dengar banyak orang mengumpulkan dana bagi tujuan untuk disalurkan sebagai bantuan kepada malapetaka yang berlaku di luar negara, sama ada di Palestin. Kita ada juga di Aceh, zaman tsunami. Baru-baru ini banjir besar di Aceh. Banyak pungutan-pungutan dibuat oleh NGO, disalurkan kepada mereka. Dan kita juga ada banyak kes-kes yang baru-baru ini melibatkan dana awam di Seleweng. Ini apa yang berlaku apabila kumpulan dana awam itu dimasukkan dalam akaun, biasanya diterima ke dalam akaun. Ya. Dia tidak dalam bentuk tunai yang besar. Nah, kalau ada tunai yang besar pun kadang-kadang ada juga undang-undang yang berkaitan dengan entiti itu tidak membenarkan entiti memegang cash yang banyak. Ianya perlu dimasukkan ke dalam akaun. Jadi kebanyakan entiti-entiti persatuan, yayasan ataupun syarikat yang didaftarkan yang saya sebutkan awal tadi, mereka menerima dana awam itu dan dimasukkan terus ke dalam akaun tertentu. Boleh jadilah mereka mempunyai berapa akaun. Satu mungkin akaun yang datang daripada donation oleh syarikat. Ada syarikat-syarikat yang membuat donation yang sangat besar, sumbangan sangat besar, hingga berjuta-juta ringgit sekali sumbangan. Jadi mungkin mereka ada akaun yang berasingan donation daripada syarikat. Ya. Syarikat yang bernama juga mungkin boleh mendapat exemption daripada income tax atas derma yang diberikan, iaitu arrangement orang yang mengutip, entiti yang mengutip dengan pihak LHDN untuk kecualian cukai dibenarkan bagi orang yang menderma. Jadi apabila dana ini masuk ke dalam akaun, apa yang berlaku? Satu ialah berlakunya penyalahgunaan wang syarikat itu digunakan untuk tujuan peribadi. Digunakan untuk tujuan peribadi. Ya. Ambil wang syarikat, ambil wang dana untuk membeli sama ada kenderaan ke sebagai contoh, ya, ataupun melancong ke luar negara ke sebagai contoh. Tapi bukan wang mereka. Inilah wang yang dikumpulkan melalui dana. Ya. Dan sepatutnya digunakan untuk tujuan-tujuan seperti yang diwar-warkan tujuan itu kepada orang yang menyebabkan orang terpengaruh dan menderma dan memberi sumbangan. Kerana maklumlah, sifat kita orang Malaysia ni memang ramai yang pemurah, ramai yang orang kata orang baik-baik lah. Banyak orang Malaysia ni yang suka menderma, pemurah apa tu, dan kita pun dengan sebab latar belakang agama kita kan, yang selalu menggalakkan kita bersedekah dan sebagainya, infak dan sebagainya. Jadi kita mudah untuk memberi derma-derma. Walaupun kadang-kadang derma kita itu sedikit saja, RM1, tetapi apabila dikumpulkan satu Malaysia, setiap orang derma RM1, kalaulah katakan ada 100,000 derma RM1, dah ada 100,000 ringgit dikutip oleh orang itu, mungkin dalam masa tak sampai 5 minit. Kalau online, masing-masingnya masuk saja QR, transfer duit daripada bank, online transfer, dengan sekejap saja dana itu boleh terkumpul. Dan apabila dana itu terkumpul juga, saya katakan tadi, selain daripada digunakan untuk tujuan-tujuan peribadi, ada yang kemudiannya memindahkan dana itu kepada akaun-akaun yang lain.
kan, tanpa apa-apa kelulusan oleh sama ada lembaga pengarah syarikat ke, ataupun tanpa kelulusan resolusi oleh jawatan kuasa yang mentadbir persatuan, atau tanpa kelulusan oleh orang yang mentadbir mentadbir sesuatu yayasan yang mengawasi tata laku satu yayasan, dipindahkan akaun persendirian. Dan ini berlaku kerana kekurangan monitoring, kekurangan pengawasan. Ya. Banyak juga entiti-entiti ini tidak mempunyai akaun yang beraudit sebagai contoh. Tidak pernah melakukan penfailan penyata kewangan mereka. Dan mereka tidak transparent, ya, tidak telus dalam aktiviti menguruskan dana mereka. Jadi dalam keadaan ini ada antaranya, bukan semua, ada antaranya mengambil kesempatan daripada situasi kekayaan dana yang dikumpulkan itu, menggunakannya untuk tujuan-tujuan peribadi yang bukan untuk tujuan asal dana itu sepatutnya digunakan. Jadi itulah yang kita dengar kes yang di SPRM menyiasat pecah amanah jenayah di bawah Seksyen 409 Kanun Kesesaan, kes penipuan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesaan, kes pemalsuan dokumen, ya, di bawah Seksyen 461, 471 Kanun Kesesaan. Jadi dan pelbagai-bagai lagi. Tapi kita jangan lupa kita ada undang-undang yang sangat bagus. Negara kita ialah antara negara yang highly regulated nation. Ya, highly regulated nation bermakna negara kita ialah negara yang mempunyai banyak sekali undang-undang yang mengawal sedia pelbagai aktiviti. Tetapi masalahnya ialah penguatkuasaan. Mungkin undang-undang kita sangat banyak dan very komprehensif, mencakupi, merangkumi pelbagai aktiviti, tapi kita ada masalah penguatkuasaan. Sama ada masalah penguatkuasaan itu kerana kekurangan orang yang nak menguatkuasakannya, atau penguatkuasa kekurangan ilmu dalam penguatkuasaan, dan kekurangan monitoring, pengawasan dalam pematuhan. Jadi ada dua kat situ, ya, unsur. Apabila kita mentadbir dana, unsurnya kat situ ialah kita perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan. Tapi di kawalan juga ada, ialah di luar, iaitu ialah pihak berkuasa yang mengawal sesuatu entiti itu untuk menentukan ada berlaku pematuhan. Jadi kat situ kena ada complement each other. Satu, oleh pemegang-pemegang jawatan dalam entiti untuk mematuhi undang-undang. Yang keduanya, penguatkuasa untuk menguatkuasakan undang-undang yang terpakai kepada entiti itu. Jadi antara contohlah yang saya berikan tadi, penyelewengan yang berlaku kepada dana awam. Jadi masing-masing perlu mainkan peranan lah antara pihak-pihak penguasa dan juga entiti ataupun AJK yang terlibat dalam pertubuhan tersebut tu. Ya, benar. Barulah kesalahan jenayah macam salah guna dana awam ni tidak berlaku tu. Ya, benar. Jadi terima kasih Datuk di atas sedikit intro Datuk. Jadi kita berehat dahulu seketika, kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kepada pendengar dan juga penonton, kita kembali selepas ini, terus dengarkan MAC FM, My Anti Corruption Channel. Puan, anak Puan ni banyak betul buat masalah disiplin. Sudah pelbagai amaran kami bagi, masih jo buat, masih jo diulang. Jadi Puan, sekolah perlu ambil tindakan supaya si Marcel digantung sekolah. Saya faham Cikgu, tapi bagilah Marcel peluang sedikit. Semua benda boleh bincang, tapi Marcel ni kami sudah bagi banyak peluang. Saya faham Cikgu, tapi bagilah Marcel peluang. Bukan tidak mau bagi peluang. Saya faham Cikgu, tapi bagilah Marcel peluang. Ini jeruk tahu nih keminatan saya. Thank you. Macam ini lah Puan. Berhenti! Puan,
memberi hadiah itu ialah satu bentuk rasuah. Ia akan merusakkan anak bangsa. Hah? Puan tak paham kan? Mari saya tunjukkan masa depan. Fuyo! Lawaknya motor kau. Wui, memang hebatlah. Alah, ini biasa-biasa aja nih. Ada 10 lagi di rumah. Wah, hebatnya. Jadi, motor awak di rumah tuh semua awak yang pakai? Hai, mestilah. Tapi awak ada lesen kau untuk pandu semua motor nih? Buat apa lesen? Kalau jumpa polis di jalan, bagi duit kopi, settle. Tapi Marcel, undang-undang itu wujud untuk kebaikan kita juga kan? Ah, suka hati aku lah. Aku gerak dulu. Bye. Dokter, macam mana anak saya? Maaf Puan, kami sudah coba yang terbaik. Detik waktu terus berlalu, namun hatiku tetap di situ. Andai bisa ku putar waktu, kan ku peluk dirimu selalu. Marcel, anakku. Selamat kembali. Sudah nampak kan? Rasuah merusakkan anak Puan. Oleh itu, katakan tidak pada rasuah. Saya Wira Anti Rasuah, bersedia berhikmat untuk Malaysia. Bye. Demi maruah bangsa tercinta, kami Cikgu, hukumlah anak saya. Saya akur dengan keputusan sekolah. Bagus Puan, semoga hukuman ini dapat memberikan pengajaran kepada anak Puan. Ibu, tidak. bebas rasuah. Kami Wira Anti Rasuah, teguh berjuang demi maruah. Tiada sogok, tiada salah, integriti jadi panji arah. Kami Wira Anti Rasuah, menentang gelap dengan gagah. Tak gentar walau sendirian, kebenaran tetap bertahan. Wira Anti Rasuah, Wira untuk Malaysia. Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Mirza di Mac FM Anti Corruption Channel. Dalam slot sembang tamu bersama dengan tetamu kita iaitu Datuk Yaakob bin Muhammad Sam. Jadi untuk perkongsian seterusnya boleh kita teruskan, Datuk? Sila. Okey. Untuk seterusnya berkaitan dengan isu salah guna kuasa, pecah amanah, tipu babitkan kutipan derma sumbangan awam ini bukan perkara baru, Datuk. Jadi macam dahulu mungkin kutipan dana awam ni melalui rumah ke rumah, daripada tangan ke tangan kan. Jadi bagaimana Datuk melihat revolusi jenayah membabitkan kutipan dana awam ni? Baik, saya pengalaman saya lah ya, pengalaman peribadi saya ni tidak asing dengan pertubuhan, dengan persatuan. Saya pernah menjadi pengurusi Persatuan Penduduk tempat yang saya tinggal. Saya menjadi ahli seumur hidup persatuan, kita panggil Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung, yang banyak mengadakan kelas-kelas tambahan untuk
pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar luar bandar. Kemudian saya juga menjadi ahli lembaga pengarah yayasan, ya, pernah jadi. Jadi saya sangat memahami pentadbiran, pengurusan, persatuan dan yayasan. Ya. Tapi syarikat saya belum pernah lagi lah mempunyai apa-apa syarikat, terlibat apa syarikat yang mengutip dana. Apabila kita menguruskan satu-satu dana itu, terutama dana dalam talian, ya, ia patutlah mempunyai satu akaun yang khas dan penyata-penyata yang terkini tentang akaun itu. Bagaimana wang dalam akaun digunakan, berapa yang terkumpul dan berapa berbaki, dan perlu dari masa ke semasa orang yang mentadbirkan dana ini, akaun ini, mendapatkan penyata daripada bank. Ya, kita walaupun sekarang boleh disemak secara online, ya, tapi itu terhad kerana bila kita semak secara online, mungkin kita mengambil rekod secara online. Tapi dalam era documentation, semua benda memerlukan bukti. Lebih baik kalau kita print, download penyata-penyata yang kita dapat akses daripada bank-bank account yang terdapat dana itu untuk direkodkan dalam file supaya kita ada compilation tentang dana itu. Kita satu undang-undang yang sangat bagus yang ada dalam negara kita, yang sangat-sangat boleh kata efisien, sangat-sangat efektif, ialah Akta Pengubahan Wang Haram tahun 2001, ya, yang kemudiannya dipanjangkan menjadi juga Akta Pencegahan Financing Terrorism, untuk menajalah terrorism, kan, dan juga the illegal activities. Ini ialah Akta tahun 2001. Dalam akta ini, di jadual pertama akta ini, terdapat lebih daripada 40 undang-undang negara, akta kita, yang terangkum sebagai kesalahan-kesalahan serius di bawah AMLA. Saya sebut AMLA sajalah yang secara ringkasnya, walaupun dia ada terorisme, anti finance terrorism, kan, tapi saya lebih kita panggil AMLA lah paling mudah. Ini ialah apa yang layman cakap, kan. Kebanyakan undang-undang ini yang di bawah AMLA, 40 AMLA ini, menjadikan ia adalah kesalahan serius jika orang melakukan kesalahan dan dia boleh masuk di bawah AMLA, iaitu satu kesalahan yang sangat serius bahasa Seksyen 4, ya. Satu kesalahan yang sangat serius yang orang itu boleh tuduh kerana money laundering, ya, pengubahan wang haram. Banyak kes, kan, kita dengar pengubahan wang haram. Kemudian yang bagusnya akta ini, dia menetapkan juga transaksi-transaksi kewangan. Secara am lah, kita ambil kalau orang nak bawa masuk wang tunai ke dalam negara kita, saya tidak tahu sama ada telah dipinda, tetapi berdasarkan pada bacaan saya yang saya baca setakat ini, kalau kita ingin, mana-mana orang ingin membawa wang masuk dari luar negara, bawa sendiri, tidak lebih $10,000 Amerika, dia kena isytiharkan melalui borang custom. Dia bawa wang itu masuk ke Malaysia. Dan di bawah AMLA ini juga, mana-mana orang yang menggunakan perkhidmatan kurier, menggunakan perkhidmatan online transfer, apa-apa penyaluran wang keluar daripada negara, apa-apa kemasukan wang keluar daripada luar negara ke dalam negara kita, perlu mengisytiharkan. Dan kita di bawah AMLA ada dipanggil sebagai agensi pelapor. Agensi pelapor ini dia akan dapat merakam setiap pindahan wang online, ya, di bawah, of course, di bawah kelolaan pengawasan bank negara. Jadi ada banyak agensi pelapor di bawah AMLA
ada satu section tu yang menyebutkan apakah dia agensi pelapor itu, termasuklah semua institusi kewangan, perbankan, berbagai-bagai lah. Kalau tak salah saya, agensi pelapor itu lebih daripada 30 agensi pelapor yang mengelolakan wang, mentadbirkan wang. Kita ada dana awam dikutip, tetapi dana awam ini perlu masuk melalui line ini, line perbankan. Jadi di situlah monitoring dibuat. Apabila dana awam ini disalurkan baik daripada luar negara, semuanya akan detected oleh bank negara. Ada dipanggil sebagai itu rejim pelaporan. Jadi adalah sangat penting, tidak kisahlah dana awam itu masuk dari mana, maka entiti atau agensi pelapor, jika dana itu lebih daripada $10,000, hendaklah ia melaporkan tentang kemasukan dana itu. Itu satu, tentang dana yang masuk yang untuk tujuan-tujuan donation. Yang keduanya, apa-apa saja dana yang disyaki adalah digunakan untuk membantu apa-apa kesalahan-kesalahan jenayah, maka menjadi tugas juga agensi pelapor untuk melaporkan kepada negara bahawa dana ini kemungkinan besarnya hendak digunakan bagi tujuan yang melanggar undang-undang negara. Ya? Jadi dia ada peruntukan keseluruhan. Ada tiga perkara yang perlu dilaporkan oleh agensi pelapor. Jadi kita cakap tentang dana tempatan, dana awam tempatan, dan kita cakap tentang dana awam daripada luar negara. Ya? Banyak NGO yang beroperasi di Malaysia menerima dana daripada luar negara. Daripada sama ada foundation, yayasan-yayasan luar negara yang mungkin mereka ingin menjalankan aktiviti mereka melalui NGO ini, atau promote apa sajalah yang berkaitan dengan kemanusiaan, melalui NGO yang ada. Jadi Akta AMLA lah yang mengawal. Jadi Akta AMLA mengawal dalam hal ini. Dana tempatan kita kerajaan pun ada salurkan dana. Sama ada dalam bentuk pinjaman ataupun dalam bentuk grant. Kalau pinjaman bayar semula. Persatuan, yayasan, company yang menerima pinjaman daripada kerajaan untuk tujuan dana mereka perlu bayar semula. Itu ialah dana awam yang disalurkan oleh kerajaan untuk kegiatan. Kemudian kita ada juga dana yang saya katakan tadi dikutip daripada orang awam, orang perseorangan, individual. Dan kita juga ada yang saya katakan tadi juga dana yang disumbangkan oleh syarikat. Jadi ada dalam negara kita ada 3 penyumbang besar dana. Tak kisahlah itu ialah sama ada ke yayasan, sama ada ke syarikat ataupun kepada pertubuhan, iaitu dana daripada kerajaan, dana daripada orang awam, dana daripada syarikat-syarikat. Jadi di situlah dana itu dikumpulkan, dan apa yang berlaku, ada pemegang-pemegang dana ini yang begitu telus lah. Ini perkataan tulus dan telus. Tulus ialah kesucian, mematuhi tulus. Kita very honest. Dan telus tu ialah kita Isytihar. Ini telus, ini apa yang boleh kita istilahkan? Ikhlas. Bukan tulus telus telus. Mana kita transparent. Transparent, mana kita tidak merahsiakan. Jadi banyak pertubuhan-pertubuhan apabila mereka mengutip dana awam, katakan dia punya target ialah untuk kutip 10 juta. Tapi apabila dia mendapat 10 juta, dia tidak umumkan dia telah pun capai 10 juta. Dan orang masih lagi mengantar. Jadi apa dia nak buat dengan lebihan? Dia tidak kembalikan semula kepada orang awam. Dan susah penerima. Sukar dah nak kembalikan balik. Memang sukar nak kembalikan semula lah, kerana mereka kadang-kadang terlalu berahsia. Jadi kita sebagai penerima-penerima mungkin dari masa ke semasa boleh menghubungi
penerima dana itu untuk bertanyakan dana saya itu adakah telah diuruskan dan dihantar ke mana. Tapi itu bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan, ya, kerana kita tidak tahu nak hubungi siapa, kan? Kemudiannya di mana tempatnya. Ada syarikat-syarikat dia didaftar tapi dia tidak beroperasi di situ. Ya. Tempat lain. Baik, ya. Sepatutnya apabila syarikat, yayasan, kesatuan berdaftar, alamat pendaftaran ada dengan agensi pihak berkuasa yang mendaftarkan, mereka operate di situ. Tapi mereka tidak operate di situ. Dia menggunakan alamat yang lain. Masalah yang berlaku ialah apabila pihak berkuasa menghantar apa-apa notis itu tidak akan sampai. Kerana dia telah menggunakan alamat yang lain. Dan alamat yang lain itu tidak pernah diberitahu kepada pihak berkuasa pertukaran alamat. Itu juga perlu dilihat oleh agensi-agensi penguatkuasa. Dari masa ke semasa membuat apa-apa spot check untuk melihat adakah persatuan, syarikat ataupun yayasan ini beroperasi daripada yayasan yang alamat yang diberikan, yang diluluskan oleh pendaftar pertubuhan, pendaftar syarikat ataupun oleh yang yayasan di bawah Jabatan Perdana Menteri tadi. Jadi Datuk, sekarang ni kalau kita tengok penderma ataupun yang meminta derma dana awam ni memang cepat macam Datuk kata tadi, walaupun 5 minit dapat kumpul memang banyak 100,000, 200,000 berbanding dengan dahululah. Kalau ikutkan akta pungutan rumah ke rumah ni, kalau nak kutip dari tangan ke tangan ni memang tak capai lah dalam waktu terdekat kan. Lepas tu saya pun ada baca keratan akhbar sedikit berkenaan dengan Datuk pernah menyatakan dalam bahawa akta pungutan rumah ke rumah jalan dan jalan 1947 ni sudah lapuk dan tidak lagi relevan dengan landscape dan nature sekarang ni lah. Pengumpulan dana semasa sekarang ni. Jadi apa boleh Datuk kongsikan apakah maksud kenyataan Datuk itu dan bagaimana akta ini memberi kesan terhadap perkembangan jenayah berkaitan dengan kutipan dana ni? Satu-satunya yang saya lihat akta yang mengawal melesenkan pungutan derma daripada awam ialah akta pungutan derma rumah ke rumah dan di jalan 1947. 10 tahun sebelum merdeka akta itu telah wujud. Kan? Dengan negara berkembang pesat, teknologi berkembang pesat, ya. NGO yang seperti saya katakan tadi, kalau dahulu mungkin ada 10,000, sekarang telah ada 90,000. Yayasan saja kita yang berdaftar dengan yang saya tahu saya yang berdaftar dengan Jabatan Perdana Menteri 777 yayasan. Tak tahu sekarang ni telah bertambah, mungkin bertambah hingga ribuan yayasan yang berdaftar dengan Jabatan Perdana Menteri di bawah Akta Pemegang Amanah Perbadanan 1952 dan tak termasuk lagi syarikat-syarikat yang ditubuhkan sebagai syarikat yang bukan keuntungan, mengambil keuntungan, non-profit organisation. So basically kalau non-profit organisation ni ialah syarikat-syarikat ataupun entiti yang dibenarkan untuk buat pungutan dana kerana mereka tidak ada lagi sumber kewangan yang lain. Akta ini 1947 ini tentunya tidak lagi relevan dengan keadaan semasa. Kita belum dengar lagi orang membuat apa-apa permohonan kepada pihak polis untuk pungutan derma. Kita dapat lihat sekitaran kita setiap hari orang mengutip derma, baik di kedai-kedai makan, baik di tepi jalan. Tapi siapa yang memantau? Adakah kita mengatakan bahawa itu ialah kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat? Tapi mereka memantau dalam hal itu orang pengemis lah, peminta sedekah yang berkelaran. Tapi yang organizer, ya, ada juga yang menggunakan syndicate untuk menggunakan orang ini mengutip dana awam.
dengan apa-apa sajalah balasan kerja orang ni, dapat gaji ke, dapat makan ke, dapat perlindungan, tempat tinggal dan sebagainya untuk mengutip dan kemudian dimasukkan dalam akaun. Pengurutan itu dijumlahkanlah oleh sindiket atau organisasi ini. Jadi kita dah kekurangan itu untuk cover situasi di bawah Akta 1947 ini. Organize syndicate, organizer yang besar dalam mengumpul dana awam. Kita bercakap mengumpul dari rumah ke rumah. Orang tidak ada lagi sekarang orang pergi meminta derma dari rumah ke rumah. Sangat kurang. Kalau dengar pun mungkin jarang-jarang dengar. Orang meminta kutipan wang derma di tepi jalan pun kita ada melihat. Banyak kita melihat di sepanjang jalan kan. Orang mengutip derma. Tapi adakah orang ini datang dari mana? Adakah ada orang di belakang mereka? Dan orang di belakang mereka ini siapa? Adakah orang ini ialah satu organisasi yang besar yang menggunakan mereka dan organisasi ini perlu dilaisenkan oleh pihak polis untuk dia boleh berbuat demikian? Kerana banyak kemudaratan yang akan berlaku daripada aktiviti ini jika ia tidak dikawal oleh pihak berkuasa. Ya, ada akta, walaupun akta itu dah consider sebagai obsolete dipanggil lah, tidak berapa efektif lagi, tapi akta itu masih wujud. Jadi sewajarnya akta ini sekarang sama ada dikaji semula, dipinda, diperkuatkan ataupun satu akta baru digubal. Ya? Saya tahulah apa nama pihak SPRM baru-baru ini ada memberi cadangan untuk pengubalan 3 akta untuk yang melibatkan dana awam lah. Satu, SPRM cuba melihat kepada akta kebajikan yang terpakai di UK tahun 2011, Charity Act UK itu 2011. SPRM cuba menggunakan model itu. Di Australia pun ada akta yang serupa di Australia. Kena SPRM juga ada mencadangkan akta untuk kawalan pegawai-pegawai awam yang melibatkan dana awam. Kan? Kena ada satu lagi akta, saya lupa, ada satu yang akta ini akta pengumpulan dana oleh parti-parti politik, political fund. Itu yang 3 dicadangkan oleh pihak SPM. So bagi saya lah, pegawai awam kita perlu patuhi sekular, treasury sekular, kan? Pegawai awam ni lebih regulated kerana kita ada pegawai pengawal. Setiap kementerian yang diluluskan dengan dana awam, taxpayer money, diluluskan dengan peruntukan, dikontrol oleh controller. Sama ada di kementerian KSU. Kan? Jabatan-jabatan mungkin ketua-ketua pengarah. Orang inilah yang mengawal perjalanan pengurusan dana di bawah mereka, allocation kerajaan. Kan? Kita pegawai awam, kalau you tidak dalam kapasiti mentadbir dana awam, you tidak terlibat dalam pengendalian dana awam. Ya? Jadi akta itu bagi saya, walaupun berlaku ketirisan, masih boleh dikongkong dengan pelbagai mekanisme, pelbagai kaedah peraturan yang terdapat dalam pentadbiran awam. Kerana pentadbiran awam kita sangat tersusun. Ya? Jadi saya tidak khawatir sangat tentang dana awam milik kerajaan. Kerana terdapat peraturan yang sebenarnya sangat ketat untuk dipatuhi, cuma tidak berlakunya pematuhan yang sepatutnya. Sebab itulah kalau berlaku kebocoran dan sebagainya. Itulah sebab berlaku kebocoran. Dan itulah yang pernah dikatakan bahawa setiap RM100 yang kerajaan peruntukkan akan berlaku RM25 kebocoran. Maknanya kalau berapa milion, berapa bilion, ambillah 25% kebocoran, ketirisan, akan jadi banyak lah, jumlah banyak. Big amount of money. Itu dana awam yang melibatkan dana kerajaan lah. Ya. Akta, kalau kita nak copy, nak tiru akta daripada UK, kita boleh. Tetapi kita tak boleh adopt, tak boleh guna pakai sepenuhnya keadaan negara mereka. Pasal kita telah pun ada pelbagai-bagai aktiviti, entiti dalam negara kita yang sedang berjalan dengan elok. Jadi kita perlukan persatuan, ya. Persatuan ini membantu kerajaan. Kerajaan tidak boleh pergi kepada rakyat secara direct. Kerajaan tidak ada mekanisme
mekanisme, kapasiti, manpower yang cukup untuk pergi kepada setiap rakyat. Dan melalui NGO inilah kerajaan dapat mendekati rakyat. Jadi dengan sebab itulah kerajaan menyalurkan dana-dana dan juga support, memberi sokongan dana pertubuhan-pertubuhan ini untuk memungut dana. Macam kita ambil macam baru-baru ni kes, kita tak menyentuh, tak prejudis apa lah bagi saya. Macam zakat, pungutan zakat, kita minta supaya dia ditadbirkan oleh satu entiti. Baitul Mal pungutan zakat mempunyai kewangan yang sangat kukuh. Kita ada asnaf-asnaf di bawahnya yang boleh dapat bantuan. Tapi untuk pegawai Baitul Mal, untuk pegawai daripada baik Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam Negeri ke, pusat pungutan zakat ke, nak pergi ke bawah, mereka tidak akan berdaya untuk pergi. Itu sebab kita ada struktur ketua kampung lah, berbagai-bagai kan, untuk mengambil semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan mereka yang patutnya layak menerima bantuan kan. Jadi struktur kita sangat bagus, very systematic. Cuma kawalan dan juga pengawasan. Kalau kita ada kawalan pengawasan yang bagus, kita mungkin dapat mentadbir, menguruskan dana awam ini dengan lebih baik daripada apa yang berlaku sekarang. Jadi orang kata, apa yang katakan sebagai preventif kan, pencegahan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kita mengubati barah yang berlaku, mengubati damage, kerosakan yang berlaku. Apa yang berlaku sekarang, apabila berlakunya kerosakan, penyumbang dana awam, itu dah dianggap sebagai damage. Ia telah menghakis keyakinan orang awam untuk memberi derma. Jadi banyak orang yang berderma ingin memberi, ada kapasiti memberi, tapi mereka was-was untuk memberi. Kerana mereka khawatir dana mereka disalahgunakan oleh pemungut-pemungut ini. Betul. Kadang-kadang pemberi penderma ni memang dia suci hati ikhlas, tapi tetap juga berlaku penyelewengan tersebut. Jadi mungkin beberapa soalan lagi nak tanya Datuk, tapi kita berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Berehat aja kamu Terus dengarkan Mac FM My MT Corruption Channel. Jangan ke mana-mana, kita rehat dulu. Bukan sekadar bayaran. Ia adalah senjata untuk menutup semua kebenaran, dan setiap kejahatan mempunyai dalangnya. Asalkan tiada mulut yang berani bersuara. Ya, Bang. Apabila kau sedar, rasuah bukan sekadar dosa, tetapi pembunuh untuk masyarakat, bangsa dan keluarga kamu sendiri. Bang, rasuah tak kayakan kau, bang. Dia rosakkan bangsa. Kalau hari ni kau pilih rasuah, mungkin esok lusa anak bini kau yang tanggung. Kalau hari ni kau pilih rasuah, kau sendiri yang gadai maruah keluarga kau. Tak apa, bang. Hari ni saya belanja. Sini tak terima duit haram. Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana. Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, Tuan. Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Perlindungan Pemberi Maklumat.
Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini. Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan. Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya. Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi. Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah. Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara. Baiklah, kembali lagi bersama dengan saya Mirza di Mac FM My Anti Corruption Channel dalam slot Sembang Tamu. Bersama dengan kita tetamu kita Datuk Yaakob bin Muhammad Sam, dan dengan tajuk berkaitan dengan dana awam pada hari ini. Jadi boleh kita teruskan, Datuk? Sila. Okey. Terima kasih. Kepada pendengar dan juga penonton, dengan Datuk sebagai mantan hakim Mahkamah Rayuan, sudah tentu Datuk dah lalui banyak kes pendakwaan mahkamah dan sebagainya lah. Jadi adakah Datuk melihat kebanyakan kes penyelewengan ni bermula dengan sistem ataupun sebenarnya berpunca daripada kegagalan individu untuk menjaga integriti? Macam kes-kes yang terbaru baru ni, sebab kita netizen semua kat Malaysia ni memang mengikutilah perkembangan perbicaraan kes mahkamah dan sebagainya, berbalik kepada seorang ahli politik yang baru saja diperdengarkan di mahkamah kan. Jadi mungkin Datuk boleh komen sedikit berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, baik. Saya berpengalaman sebagai timbalan pendakwa raya lah ya. Saya punya pengalaman sebagai timbalan pendakwa raya selama lebih kurang 15 tahun lah. Daripada perkhidmatan saya dengan Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara selama 26 tahun. Saya pernah mengetuai jabatan sebagai pengarah kepada bahagian perundangan dan pendakwaan SPRM. Saya juga pernah menjadi manager atau pengarah kepada Suruhanjaya Security Malaysia, bahagian pendakwaan yang banyak dan saya sendiri banyak mengendalikan kes-kes yang melibatkan Suruhanjaya Security. Ya. Dalam kes SPRM, saya banyak mengendalikan sebenarnya kes SPRM semasa saya menjadi timbalan pendakwa raya. Saya banyak mengendalikan kes SPRM ini di peringkat Mahkamah Tinggi. Apabila rayuan, kerana ketika itu kes di peringkat mahkamah bawahan, mahkamah session dikendalikan oleh pegawai-pegawai pendakwa daripada Jabatan Polis Diraja Malaysia. Itu semasa saya menjadi pengarah pendakwaan ya, di negeri Pulau Pinang sebagai contoh selama 9 tahun. Jadi saya terlibat dalam kes-kes SPRM ini apabila kes ini dibawa ke Mahkamah Tinggi atau kepada Mahkamah Rayuan. Kita banyak orang awam, mereka kurang mengerti, kurang kepahaman sedikit. Masyarakat kita ni ada masanya kurang diberikan pengetahuan undang-undang. Dalam sistem mahkamah kita, setiap kes kita ada 3 peringkat. Pegang kepada prinsip 3 peringkat. Kalau kes ini bermula di mahkamah session atau bermula di mahkamah magistrate, rayuan terhadap apa saja keputusan boleh dibuat kepada mahkamah tinggi. Kalau kita tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah tinggi, baik kita sebagai orang kena tuduh ataupun pihak pendakwa raya tidak berpuas hati, mereka akan buat rayuan kepada mahkamah rayuan. Jadi mahkamah rayuan tu ialah mahkamah terakhir. Itu untuk kes daripada mahkamah bawahan tadi. Jadi mahkamah rayuan ini dipanggil apex. Ya, mahkamah tertinggi dalam kes yang bermula daripada mahkamah magistrate atau mahkamah session. Tetapi ada kes-kes jenayah, baik kes rasuah pun akan bermula dari mahkamah tinggi. Sebagai contoh, kita ambil kes Yang Berhormat Sadiq ya, baru-baru ini. Kes itu bermula dari mahkamah tinggi.
Apabila kes ini bermula Mahkamah Tinggi, kita pegang semula kepada 3 tadi. Kepada 3 peringkat. Dia apa saja keputusan Mahkamah Tinggi boleh dirayukan oleh pihak sama ada tertuduh ataupun pendakwa raya kepada Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Tinggi seorang hakim saja membuat keputusan. Di Mahkamah Rayuan 3 orang hakim. Ya, 3 orang hakim yang mendengar rayuan membuat keputusan. Jika kita tidak berpuas hati terhadap keputusan Mahkamah Rayuan, maka kita buat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan, quorum yang paling minimum ialah 3 orang. Ataupun mereka boleh jadi juga 5 orang. Atau boleh jadi juga mereka bersidang seramai 9 orang. Tapi pastikan selalu angka ganjil. Kerana nanti keputusan tak boleh dua-dua. 2 sama. Tak boleh 3 sama. Jadi dengan sebab itulah mengapa ada angka ganjil. Ya. Kita ambil contoh untuk kita berkongsi berkongsi ilmu dengan pendengar-pendengar, dengan penonton-penonton yang ada di FB, di TikTok SPRM ini. Dalam kes Yang Berhormat Syed Saddiq, apabila kes itu dipanggil untuk keputusan, kalau tak silap saya pada 30 hari bulan 6, 2 orang saja hakim Mahkamah Persekutuan bersidang. Yang ada. Yang seorang lagi bercuti sakit. Dan persidangan itu terpaksa ditangguhkan kerana seorang lagi hakim bercuti sakit. Jadi itu bukan satu penangguhan yang dibuat sewenang-wenangnya. Tidak. Ya. Kan kita akan dapat membaca dari situ. Apabila mahkamah ini bersidang pada 13 hari bulan yang lepas, 3 orang hakim, terdapat keputusan dalam kes itu memutuskan majoriti 2-1. Seorang hakim mengatakan ada berlaku kesalahan dan 2 orang hakim itu mengatakan tidak ada berlaku kesalahan atas semua pertuduhan. Hakim yang pertama tadi mengatakan berlaku kesalahan, tapi dia bersetuju bahawa untuk pertuduhan pertama tidak ada kesalahan. Tuduhan yang lain tu bagi dia ada berlaku kesalahan. Bayangkan apabila kes ini pada 30 hari bulan dipanggil, antara yang arif hakim-hakim itu mereka mengetahui apakah keputusan mereka telah tahu keputusan saya ialah ini dan keputusan yang arif satu lagi ini dan dia melihat ini sudah draw. Jadi kita perlukan hakim ketiga ni. Maka kerana itulah bagi saya mengapa ia ditangguhkan, kerana pada 30 hari bulan itu melihat pada hakim yang bersidang ialah hakim yang akan memutuskan 1 lawan 1. Dan seorang lagi yang tidak bersidang, yang kemudiannya bersidang pada 13 hari bulan 7 baru-baru ini, ialah memihak kepada hakim yang mengatakan tidak bersalah. Jadi membentuk quorum keputusan 2-1. Jadi kita kena lihat rasional di situ. Mengapa apabila kes ini ditangguhkan pada 13 hari bulan 1 menjadi 2-1. 13 bulan 7 menjadi 2-1. Itu ialah majoriti. Dalam sistem mahkamah, satu majoriti pun mencukupi untuk menjadi keputusan yang diguna pakai, yang dikuatkuasakan. Ya. Kalau misal pernah juga berlaku 4-3, pernah berlaku juga quorum 4 majoriti, 3 minoriti. Pernah juga berlaku boleh jadi satu bersetuju dan yang 8 lagi tidak bersetuju. Ada juga berlaku. Ya. Kalau kita ingat kes semakan kes Datuk Seri Najib sebagai contoh, kes semakan di Mahkamah Persekutuan, kan, salah seorang hakim, satu-satunya hakim yang tidak bersetuju dengan sabitan atas alasan bahawa berlakunya dipanggil itu unfair trial, perbicaraan yang tidak adil pada pendapat hakim itu. Tapi majoritinya mengatakan berlaku fair trial itu ada wujud. Jadi itu antara bagaimana mahkamah buat keputusan, kerana mahkamah apabila bersidang mereka ada quorum dan mereka perlu membentuk quorum itu yang boleh membuatkan mereka mencapai keputusan. Jadi dalam kes macam
Yang Muhammad Syed Saddiq ini dia melibatkan dikatakan sebagai melibatkan dana yang dikutip oleh parti lah. Jadi beliau dikata melakukan pencemaran jenayah terhadap sejumlah wang yang seperti mana pertuduhan. Tapi entiti sebagai SPRM yang menyiasat kes sedemikian, bukan saja kes ini tapi kes yang lain, tugas penyiasatan sepenuhnya adalah di bawah tanggungjawab agensi penguatkuasa. Ya. Setelah collection keterangan-keterangan, segala evidence, bukti-bukti dikumpulkan, maka SPRM tugasnya sebagai sebagai agensi penyiasat, termasuklah macam PDRM, Bank Negara, Suruhanjaya Security, Custom dan sebagainya lah. Mereka akan melalui apa yang dikumpulkan itu membuat sure. Apakah kes ini perlu dibawa pertuduhan ke mahkamah. Dan sure ini, ketasasatan sepenuhnya, selengkapnya akan diangkatkan kepada Jabatan Peguam Negara. Nah, di SPRM ini kita ada satu pengarah perundangan pendakwaan yang akan melihat dulu ketasasatan. Tapi kalau kes itu ialah kes yang high profile, kes berprofil tinggi, tentunya saya percaya dia diangkatkan hingga kepada peringkat Peguam Negara sebagai pendakwa raya untuk memutuskan. Jadi perasingan dekat situ sangat kukuh. Perasingan dalam sistem perundangan negara. Publik perlu tahu perasingan kuasa ini. Agensi penguatkuasa, kuasa mereka cuma menyiasat. Mereka tidak boleh mendakwa. Mereka cuma boleh mengesyorkan pendakwaan. Tetapi syor itu tidak mengikat agensi yang memutuskan pendakwaan boleh dibawa atau tidak. Kerana Jabatan Peguam Negara, kuasanya, punca kuasa melibatkan kes jenayah adalah di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Peguam Negara mempunyai kuasa penuh, budi bicara penuh, menentukan sama kes itu perlu dituduh di mahkamah atau tidak perlu dituduhkan di mahkamah, hatta hingga memberhentikan mana-mana kes yang telah dibawa ke mahkamah selagi keputusan belum dibuat terhadap kes itu. Kuasa itu sangat luas kepada pendakwa raya. Jadi kita kena tahu perasingan kuasa. SPRM dalam kes seperti yang berlaku YB Syed Saddiq menyediakan ketasasatan, memperakukan pertuduhan apa yang dipahami oleh pegawai penyiasat. Kemudian dibawa kepada Jabatan Peguam Negara, mereka bersetuju pendakwaan dibawa. Tetapi apabila berlaku perbicaraan, banyak perkara-perkara teknikal yang perlu dipatuhi. Undang-undang kita ni banyak hal-hal yang teknikal. Macam pecah amanah jenayah sebagai contoh. Adakah itu harta itu adalah satu harta yang telah diamanahkan ke atas orang itu? So kita perlu menentukan apa harta itu, punca harta itu, dan adakah ia diletakkan untuk dipegang sebagai amanah. Dan daripada situ, adakah dia telah menggunakan harta ini untuk kepentingan peribadi atau untuk perkara yang lain hingga memecahkan amanah yang diletakkan berkaitan dengan harta itu. Jadi beban pembuktian tidak sama seperti yang kita fikirkan dalam ketasasatan. Di mahkamah, sistem perbicaraan akan menjadi sangat telus, sangat detail untuk kita buktikan setiap unsur kesalahan dan pembuktian kejenayah tanpa keraguan yang munasabah. Jadi kalau kes civil atas kebarangkalian saja, mana lighter lah, lebih ringan beban pembuktian. Tapi dalam kes jenayah beban pembuktian sangat berat tanpa keraguan yang munasabah. Banyak kes mengatakan bahawa terdapat satu saja slight keraguan, maka sabitan itu tidak selamat untuk dilakukan. Kan? Lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah, prinsipnya, maksim, daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Itu prinsipnya. Lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah daripada kita menghukum seorang yang tidak bersalah. Itu maksim perundangan. Sama juga macam pendakwaan tadi. Dalam kes yang Muhammad Syed Saddiq, Mahkamah Tinggi memutuskan berlaku kesalahan dan beliau disabitkan dan dihukum.
Lalu YB merayu kepada Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan 3 orang hakim, sebelah suara mendapati hakim Mahkamah Tinggi melakukan kesilapan. Kan? Sepatutnya tidak disabitkan. Jadi mereka mengeluarkan alasan penghakiman yang panjang lebar. Mengapa mereka mengatakan bahawa keputusan Mahkamah Tinggi itu tidak boleh dipertahankan. Jadi keputusan itu diangkat pula kepada Mahkamah Rayuan oleh Mahkamah Persekutuan oleh pendakwa raya yang tidak bersuah hati. Jadi berdasar pada apa yang saya baca, berdasar pada keputusan oleh Mahkamah Rayuan itu, 2 orang hakim di Mahkamah Persekutuan bersetuju dengan pendekatan oleh Mahkamah Rayuan ketiga-tiga hakim itu. Kecuali seorang hakim yang tidak bersetuju mempunyai pendapat beliau sendiri. Bagaimanapun, oleh kerana ia majoriti 21, ia telah mengikat dan telah menyebabkan keputusan ataupun sebagai ekoran lanjutannya, keputusan Mahkamah Rayuan itu dikekalkan affirm oleh Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan melalui keputusan majoriti 21. Jadi publik kena faham bahawa ada peringkat sesuatu kes pentadbiran keadilan jenayah. Ini kita panggil pentadbiran keadilan jenayah. Tidak semestinya SPRM ini memperakukan pendakwaan. SPRM ini sebagai badan penguatkuasa yang menyiasat, kita selalu mengatakan bahawa itu ialah proses yang dipanggil sebagai pentadbiran keadilan. Jika ada kes, mereka perakukan. Jika tidak ada kes, mereka perakukan sebagai tidak ada kes dan penyiasatan ditutup. Di situlah keadilan bermula dalam siasatan. Jadi siasatan ini dia tidak boleh macam kita bersih berani tarik saja semua kepada bersih berani, yang tak nak masuk kita ketepikan. Jadi kita ambil yang masuk saja. Itu dah bukan penyiasatan yang telus lah. Penyiasatan yang telus, yang menyeluruh ialah sama ada favorable atau tidak favorable, fakta itu masuk dalam kertas siasatan. Biarlah ia dinilai oleh pendakwa raya, oleh timbalan pendakwa raya. Tugas kita menyiasat. Orang itu mengatakan dia tak ambil, dia beri saksi apa semua dia tak ambil, semua kita masukkan. Supaya ini nanti dinilai oleh orang yang akan memutuskan ada kes atau tidak ada kes. Jadi tugas penyiasatan itu terhenti apabila saja pendakwaan dibuat. Tapi dia tidak berhenti di situlah secara yang total, kerana pegawai yang terlibat akan menjadi saksi. IO terlibat akan menjadi saksi, pegawai penangkap terlibat akan menjadi saksi, pegawai buat serbuan, pegawai buat sertaan akan menjadi saksi. Jadi walaupun siasatan itu telah tamat di situ, tapi masih lagi tugasan itu berterusan. Jadi ada agensi yang mengatakan bahawa apabila saja kertas siasatan itu telah berjaya dibuat, telah berjaya pendakwaan dibuat atau ditutup, itu sudah merupakan muktamad kerja mereka. Tapi sebenarnya belum lagi. Kalau kes itu masih berjalan di mahkamah, masih ada tugas. Dan peringkat kedua, kita kena faham bahawa keputusan mendakwa ini menjalankan proses mahkamah bukan di dalam bidang kuasa SPRM. SPRM tidak ada lagi bidang kuasa di situ, kecuali melalui saksi-saksi yang dipanggil oleh pihak pendakwaan. Dan apabila berada di mahkamah, selagi pendakwa raya meneruskan kes itu, tidak menarik kes itu, maka itu ada bidang kuasa pendakwa raya. Tapi apabila dibuat keputusan oleh mahkamah, itu sudah menjadi keputusan oleh mahkamah. Ya? Jadi 3 peringkat itu yang kita faham, bahawa agensi penguatkuasa mempunyai kuasa yang berasingan daripada pendakwaan, ya, pendakwa raya, dan kehakiman. Judiciary juga mempunyai fungsi yang berasingan. Jadi tidak sama ni. Dia tidak boleh mencampuri urusan 3 entiti ini. Ini menjadikan pentadbiran keadilan negara kita lebih efisien, lebih kemas dan meyakinkan. Dan untuk netizen yang bertanya, mungkin boleh baca alasan penghakiman itu yang panjang lebar, mungkin untuk lebih faham kenapa pertuduhan diklasifikasikan sebagai bersalah ataupun tidak. Ya, jadi boleh baca. Ya, betul tu. Ada amalan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Jika penghakiman mereka sangat panjang lebar, hingga berpuluh-puluh muka surat atau beratus muka surat, mereka akan menyediakan apa yang dipanggil sebagai summary judgment, ringkasan kepada penghakiman.
Jadi melalui ringkasan parkiman itu mungkin dalam 2 atau 3 muka surat saja kita akan lebih faham kerana dia kurang menggunakan terminologi istilah-istilah undang-undang. Jadi kita layman, kita jangan membuat apa-apa anggapan, membuat apa-apa tekaan-tekaan yang sembrono lah, yang secara tak ada asas. Tak ada asas lah. Kecuali kalau kita melihat penghakiman itu sendiri yang sangat detail, mengapa dipanggil alasan penghakiman? Kerana itu memberikan alasan-alasan penghakiman. Itulah kita panggilkan alasan penghakiman. Kerana penghakiman itu memberikan alasan-alasan. Sama ada alasan itu ialah untuk tujuan melepaskan tertuduh atau alasan mensabitkan tertuduh. Jadi kita yang ada peluang untuk membaca, lebih-lebih lagi kalau seorang itu ialah seorang peguam cara, peguam bela yang beramal, baik yang tak beramal, yang ada pengetahuan undang-undang, dia faham tentang apa itu alasan penghakiman. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa perception, mengambil satu saja. Sebagai contoh, dalam alasan penghakiman itu boleh jadi hingga 2 atau 300 perenggan, tapi kita ambil satu perenggan saja. Tak boleh kutip begitu. Kerana alasan penghakiman perlu dibaca secara keseluruhan. Itulah yang membentuk alasan penghakiman atau penghakiman mahkamah. Jadi saya selalu melihatlah, kita cuma melihat tajuk. Ramai orang kita melihat tajuk tanpa pergi kepada konten. Jadi dia komen atas tajuk, dia tak komen atas konten. Jadi mustahak juga kepada macam jurnalis, reporter, akhbar ke news ke apa, editor ke kan, mempunyai tajuk yang tepat supaya orang tidak akan melakukan apa-apa salah tafsiran hanya kerana membaca tajuk saja. Jadi biarlah tajuk itu tajuk yang menepati konten, bukan sensasi. Tapi kata orang kadang-kadang ialah dalam dunia journalism kan, news value kan, nilai berita. Kalau contohnya banyak orang berkata gitu kan, mengambil contoh. Kalau kita digigit anjing, itu bukan news. Tapi kalau kita gigit anjing, itu news. Dan ada nilai news pasal keganjilan berlaku di situ. Jadi kita apabila melaporkan satu itu perlu bagi saya lebih tepatlah memberi maklumat-maklumat dan menggunakan perkataan-perkataan yang sewajarnya, yang memberi ketepatan dalam komunikasi. Otherwise, komunikasi kita tidak kesampaian dengan orang yang viewers, orang yang membaca, orang yang mendengar. Jelas Datuk. Terima kasih Datuk di atas penjelasan yang saya rasa cukup memberi kefahaman lah kepada pendengar dan juga penonton berkaitan dengan, dia relate juga dengan berkaitan dengan tajuk kita, iaitu pengurusan dana awam ya Datuk. Jadi sebenarnya kita dah berada di penghujung slot ataupun segmen sembang tamu ini. Tapi sebelum itu saya nak tanya satu soalan terakhir lah untuk Datuk. Datuk, sebagaimana kita tahu, masyarakat Malaysia ni sememangnya terkenal lah dengan sifat pemurah, suka membantu. Namun kemurahan hati itu tidak seharusnya diambil kesempatan dah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, Datuk. Jadi mungkin apakah mesej Datuk kepada penganjur kutipan dana, NGO dan juga orang ramai agar budaya memberi ini dapat terus dipelihara dalam suasana yang terus berintegriti dan mematuhi undang-undang yang sedia ada, Datuk? Ya, budaya membantu satu sama lain sangat kukuh dalam masyarakat Malaysia. Tidak kira kaum. Dalam menghulurkan bantuan, memberikan sama ada tenaga, wang ringgit. Tetapi ianya perlu dibalas oleh orang yang menerima itu dengan ketulusan. Wang diterima itu dibelanjakan seperti mana yang dihasratkan oleh penerima. Ya. Di masjid-masjid, ya, kita pergi semayang. Kita orang Islam, lelaki pergi semayang di masjid-masjid. Setiap Jumaat kita ada tabung kutipan. Kadang-kadang sama ada berlega di depan kita ataupun masukkan dalamnya. Dan pihak masjid setiap minggu dia akan memaparkan di papan jumlah kutipan minggu itu. Dan setiap bulan akan ada 4, kalau 4 minggu 4
4 barisan kutipan. Dari situ kita sebagai jemaah, kita akan dapat lihat, wah minggu lepas kutipan 8,000. Minggu lepas. Sebelumnya 7,000. Kan? Jadi jemaah tahu, oh besar jumlah kutipan minggu lepas. Kita tahu dia kutipan itu nak digunakan untuk tujuan membayar penceramah, mengimaratkanlah masjid, aktiviti mengimaratkan masjid, bil elektrik, bil air dan sebagainya kan, kerja-kerja pembaikan. Jadi itu transparan. Sangat digalakkan untuk masjid mendedahkan jumlah kutipan mingguan. Kerana kita beri RM1, RM2, RM3 dalam tabung, ada yang beri RM50 apa semua. Tapi setiap minggu kita akan dapat lihat paparan jumlah kutipan. Tapi kita NGO yang mengutip, mereka tidak paparkan jumlah kutipan. Dan eloklah NGO mengambil budaya baru dan memaparkan jumlah kutipan mereka yang melibatkan dana awam apabila mereka membuat kutipan. Bukan saja NGO, ada juga personality influencer ya, yang mengutip dana apa-apa sahaja tujuan mereka lah melalui online. Mereka juga sepatutnya lebih tulus dalam mendedahkan jumlah kutipan yang telah mereka terima daripada orang awam dan di mana keadaan itu disalurkan supaya kita membina satu masyarakat yang boleh mempercayai, mempunyai keyakinan terhadap institusi. Jangan mengharapkan setiap masa enforcement oleh kerajaan terpaksa masuk campur tangan, tapi kita perlu ada satu dipanggil integriti self-regulated. Ya? Kita mengawal selia kita sendiri. Jadi persatuan-persatuan, kita ada AJM sebagai contoh. Kita ada laporan keuangan dibentangkan. Jadi ahli-ahli persatuan boleh bertanya. Ini dana dikumpul, apa dibelanja, apa semua, berapa baki di tangan, apa semua kan, dalam fixed deposit dan sebagainya. Kat situ ada transparan di situ. Tinggal lagi kita mungkin kurang menyelidik. Jadi masyarakat kita kadang-kadang tidak ada masa lah untuk menyelidik dan orang yang diselidik itu pun acuh tak acuh lah untuk memberi kerjasama. Jadi itu yang berlaku sekarang ni kerana tak ada check and balance. Check and balance antara pemberi dan juga penerima. Jadi kita harapkan supaya perkara ini menjadi lebih efektif, kesedaran yang lebih bagus di kalangan masyarakat, ahli masyarakat kita dan juga pentadbir, pengurus dana seperti ini di masa hadapan. Baiklah, terima kasih banyak Datuk di atas perkongsian yang cukup panjang lebar. Semoga perkongsian tersebut dapat memberi sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua. Tanpa kita sedar, sudah pun 1 jam lebih kita telah bersiarang. Jadi begitulah perkongsian yang cukup mendalam, padat dan penuh dengan ilmu lah untuk yang diberikan daripada tetamu kita yang berbahagia, Datuk Yaakob bin Haji Muhammad Sam, mantan Hakim Mahkamah Rayuan dan juga sekarang merupakan Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Datuk kerana sudi meluangkan masa berkongsi perspektif perundangan serta memberikan panduan yang sangat berhargalah untuk kita mengenai aspek governance dan realiti pengurutan dana awam ni di era digital pada masa kini. Jadi moga setiap nasihat dan pesanan Datuk dapat yang disampaikan tadi memberi panduan buat kita semula agak lebih berhati-hati dan bijaksanalah dalam setiap tindakan. Jadi kepada seluruh pendengar Mac FM serta penonton yang berada dekat Facebook dan juga di TikTok Live, sebelum saya akhiri, saya juga nak berpesan kepada semua yang dengarkan Mac FM, bolehlah pergi ke laman web site kami, iaitu www.maccfm.my. Dekat situ kita ada letak satu QR code kajian untuk kita mendapatkan respon daripada pendengar untuk menambah baik kita punya radio lah. Jadi ingatlah, sebagai pesanan akhir, ingatlah dalam kita berbuat baik, dalam menyumbang, pastikan setiap kita ni sentiasa peka lah cakna dan berintegriti. Jangan biarkan niat yang baik kita tu disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya DJ Mirza mewakili seluruh warga kerja produksi mohon undur diri dahulu. Jadi terus menyokong Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Kita jumpa lagi di lain slot sembang tamu yang akan datang. Saya akhiri ucapan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
akan gentar.